007. Dongfeng 007 ialah kereta elektrik moden (EV) dan juga varian Range Extended (EREV), iaitu EV dengan enjin petrol sebagai pengecas bateri. Wikipedia campur 1La adalah liftback sedan bersaiz penuh, segmen besar, di segmen ke atas, bersaing dengan model seperti BYD Seal dan Kia EV6 dari segi ukuran. Paul Tan's Automotive News dihasilkan oleh Dongfeng Motor Corporation di bawah subjenama EP untuk model EV pintar. Interior, material, reka bentuk kabin 1. Gaya dan reka bentuk interior kabin dan sentuhan premium. Paul Tan's Automotive News 2 skrin digital besar di depan. 18.8 inci untuk instrumen pemanduan dan 15.6 inci untuk infotainment. Paul Tan's Automotive News ambient lighting boleh disesuaikan, jenis lampu suasana. Dongfeng Global Wireless Charging, Apple CarPlay dan sistem audio premium dengan banyak pembesar suara. Paul Tan's Automotive News 2. Material tempat duduk dan trim tempat duduk dengan kulit vegan, kulit berkualiti tinggi, bergantung spesifikasi. Paul Tan's Automotive News setir dilapisi antiviral, bahan premium untuk keselesaan. Dongfeng Global bahan dalaman lain kekal pada kualiti yang selesa dan kontemporari, piano latch cool buttons. Permukaan lembut bahan dalaman lain kekal pada kualiti yang selesa dan piano latch cool buttons, permukaan lembut pada panel. Dongfeng Global prestasi dan fuel, energy average, penjimatan tenaga, kereta ini bukan kereta petrol biasa. Ia adalah EV, hybrid with range extender. Jadi istilah fuel average lebih kepada efisiensi elektrik dan jangkaan penggunaan tenaga, prestasi EV murni range, jarak 650 km, CLTC, bagi model bateri besar 73.5 kWh. Dongfeng 0 hingga 100 km, J, 8.2S, varian asas, 5.8S, mid, 3.9S, varian performance AWD, fast charging, sehingga 200 kW cas dari tilt 30% ke 80% dalam tilt 15 hingga 20 min. Paul Tan's Automotive News AC Charging 6.6 kW Range Extended, EREV, varian ada varian dengan enjin petrol kecil yang mengecas bateri ketika dalam perjalanan. Jadi boleh ada range keseluruhan tilt 1,200 km. Wikipedia campur 1 dalam versi EREV, penggunaan petrol sebenar sangat rendah kerana enjin tidak terus memandu roda. Fungsi utamanya ialah mengecas bateri. Energy average efficiency, EV biasa memerlukan tilt 11.9 kWh, 100 km, sangat efisien. Energy average efficiency, EV biasa menunjukkan tilt 11.1 km, sangat efisien, dalam banyak keadaan pemanduan. Bitauto EREV mencatat angka penggunaan petrol yang jauh lebih rendah dalam konteks equivalent petrol kilometer L. South segmen dan size segmen, full size liftback segmen besar. Biasanva naik segmen dan size segmen, full size sedan, liftback segmen besar, biasanya naik ke kelas eksekutif premium EV. Dia size, panjang, tilt 4.880 mm lebar, tilt 1.895 mm tinggi. Tilt 1460 hingga 1400 wheelbase, tilt 2.915 mm, kira-kira setara sedan besar seperti Honda Accord EV besar lain. Kelebihan Dongfeng 007 prestasi hebat dan sangat kompetitif, 3.9S dalam varian prestasi.
Dongfeng range panjang sehingga til 650 km EV CLTC. Dongfeng pengecasi 200 kW. Dongfeng interior moden dan teknologi pintar termasuk ADAS autopilot asas. Dongfeng global boleh jadi range extended. X kekurangan, perkara perlu tahu segitiga berisi menunjuk ke atas KLIMA, AC mungkin single zone, bukan dual, walaupun tempat duduk premium di dalam segmen premium. Berisi menunjuk ke atas steering mungkin tiada telescopic adjustment dalam sesetengah spesifikasi. Paul Tan's Automotive News segitiga berisi menunjuk ke atas range CLTC biasanya lebih optimis. Dalam real world mungkin til 550 hingga 600 km. Panduan, rangkaian servis Malaysia masih berkembang kerana model ini baru tiba. Preview Malaysia Q126. Autobus, My kesimpulan Dongfeng 007 2026 ialah EV, liftback premium bersaiz besar dengan semua ciri canggih dan premium teknologi pintar dan ADAS pilihan varian EV atau hybrid range extended prestasi tinggi dan range panjang model ini kini disasarkan untuk pasaran Malaysia dan Asia jelang awal 2026. Autobus.my bahagian belakang, ruang bat dan spare tire untuk 2026 Dongfeng 007. Adakah Dongfeng disediakan sebagai roda ganti di ruang bawah bat atau ikut tradisi kereta petrol biasa? Memang wheel dari kilang. Data @kenyuschina.com ini biasa untuk EV elektrik moden seperti Dongfeng 007 sebab EV biasanya kurangkan ruang dengan reka bentuk bateril sentu bawah lantai dan suspension yang rapat. Ada ruang untuk tayar penuh di bat. Pengeluar sering berikan kit pembaikan tayar, tire repair kit atau sistem bantuan jauh, roadside assistance, untuk jika bocor tapi bukan tayar penuh. Data @kenyuschina.com apa maksudnya bila campur lebih ruang bat, kurang berat memberikan range elektrik yang lebih baik? Jika pancit tayar, kena guna tire repair kit, tanpa atau panggil bantuan ialan, roadside assistance. Tidak boleh terus tukar tayar seperti kereta petrol biasa kalau bocor besar. Ruang bat belakang dari pratonton model ini di pasaran, contoh Malaysia dan global, bat belah belakang luas, kira-kira til 452 liter, dan ada angkat barang. Senang nak Paul Tan's Automotive News tidak nampak spare tire sebab tiada disediakan. Ruang bat dioptimumkan untuk barang penuh. Tip kalau beli guna EV tanpa spare tire, bawa tire repair kit yang elok, foam sealant atau kit tampalan. Bantuan tepi jalan yang pantas di Malaysia. Periksa TPMS sistem sensornya untuk memantau tekanan tayar. Diterangkan apa tire repair kit yang sesuai untuk EV macam Dongfeng 007. Setak banyak, jangan lupa like, comment, share and SUBSCRIBE ya GUYS.